Ramai orang seronok nak kahwin, tapi lepas majlis, mula pening bayar hutang. Sebab tu penting untuk tahu cara bijak urus majlis kahwin. Pastikan tengok video ini sampai habis supaya tak pening lepas majlis. Pertama, tetapkan bajet ikut kemampuan. Jangan buat majlis ikut orang lain. Majlis besar tapi berhutang, tak ada maknanya. Yang penting akad nikah sah dan keluarga bahagia. Kedua, bezakan antara perlu dan kehendak. Pelamin keren, baju mewah, door gift beratus, semua tu kehendak. Kalau bajet terhad, buat secara terhad. Sederhana tapi manis. Yang ketiga, rancang simpanan dari awal. Kalau tuan-puan merancang nak kahwin dalam 2 atau 3 tahun, mula simpan sekarang. Sikit-sikit, lama-lama cukup untuk majlis tanpa perlu pinjam. Keempat, simpan dalam bentuk emas sebab nilai emas kekal walaupun duit jatuh nilai. Contohnya, kalau tuan-puan mula tukar 100 sebulan kepada emas, bila cukup 2-3 tahun, emas tu boleh guna semula untuk kos kahwin. Kelima, elakkan guna kad kredit atau pinjaman peribadi. Majlis cuma sehari, tapi hutang boleh bertahun. Lagi tenang kalau semua hasil simpanan sendiri. Tuan-puan, majlis kahwin tak perlu mewah-mewah. Yang penting berkat, bahagia dan bebas hutang. Mulakan simpanan hari ini, jangan tunggu dah nak kahwin baru nak cari duit. Public Gold sediakan simpanan serendah 100. Simpan sikit-sikit dari sekarang, insya-Allah majlis tuan-puan nanti penuh makna, bukan penuh hutang. Follow saya rapat-rapat, saya tunjuk cara bina majlis impian dengan strategi simpan emas yang bijak.